Di kampung Si Jangkang, Ena ada jumpa satu pot steamboat and grill serendah RM13 sahaja. Malah rasa sup dan perapan dekat sini tak cincai ya. Murah pena Ikin Andi. Kan. Inilah dia Rizkin Steamboat and Grill yang terletak di Jalan Sepadan, Batu Tujuh, Kampung Si Jangkang, Teluk Pali Megara. Ena nak tanyalah kan, kalau korang kunyah kat pot macam ni, bahagian apa yang korang usyah dulu? Kalau diri Ena akan usyah bahagian protein dulu. Dan dekat sini ada pilihan daging lembu, ayam, kambing dan juga ikan. Untuk perapan setiap protein tu tak banyak mana pilihan, tapi semua ni kena dengan teka awam. Even ayam yang merah dan hijau ni pun sedap sebenarnya tau. Okey, selain protein yang tadi, pilihan seafood pun ada, berbola-berbola, bulat panjang, lonjong pendek pun ada, sayur-sayuran pun ada, kulat-kulatan pun ada, mi Maggian pun ada. Semua ni korang boleh ambil ikut tekak korang, unlimited. Yang penting pastikan habis dan jangan membazir tau. Kunyahan yang ready to eat pun ada, dari pasta sampai ke nasi korang boleh sodor. Malah di PIM pun ada banyak pilihan, korang boleh DIY sendiri. Untuk minuman, korang boleh pilih dekat bahagian balang macam ni. Terpulang lah nak ambil satu jug macam ni terus pun boleh. Nak dalam cawan pun ada. Disebabkan Ena bawa family Ena ambil 2 dapur. Satu dapur ada kuah tom yum dan satu lagi kuah sup. So, anak-anak kecil boleh kunyah sekali. Mak mentua Ena cakap rasa sup dia seakan-akan sup soto. Yang tom yum dia pula not bad bagi Ena. Tak kau sangat dan tak ceroy sangat. Dan jenis Ena nak lagi kick, masukkan dulu semua seafood yang ada. Sebab apa? Korang cuba sendiri dulu. Kalau korang nak tambah cheese pun boleh tau. RM10 untuk 150 gram cheese. Malah nak tambah tiram fresh pun ada wah. Bagi Ena dengan harga RM13 untuk kanak-kanak dan RM27 untuk dewasa. Sangat berbala untuk zaman sekarang ni. So, apa lagi yuk kunyah? Memang maram weh.